Assalamualaikum. Untuk kali ini adalah tentang cara-cara kita nak ubah setting pada EA semasa kita backtest menggunakan strategi tester. Kita nak ubah TP, nak ubah SL. Biasanya benda yang macam tu je lah. Ataupun kalau kita menggunakan indikator, kita nak ubah dia punya parameter. Tapi video kali ini saya buat khusus untuk EA yang saya bina. Jadi parameter dia mungkin agak berbeza dengan korang yang buat sendiri ataupun dapat daripada mana-mana. Mungkin barang tu ada, mungkin barang tu tak ada. Tapi video ni khusus untuk EA yang saya bina, saya guna pakai. Contoh dekat sini saya nak backtest EA untuk stochastic. And then kita nak ubah dia punya input. Kita dah run sekali. Nampak macam tak berapa cantik. Kita pun nak try ubah dia punya parameter dia. Ada je cara yang lebih senang optimization, tapi tujuan kali ni adalah saya nak bagi tahu dekat dalam ni ada dia punya input dia dan parameter dia. Jadi apa maksud di sebalik parameter tersebut? Kalau korang nak buat optimization tu, buatlah. Jadi tujuan kat sini kita nak tahu. Contoh dekat sini document name adalah GPAA store. Itu adalah nama EA. Tapi dekat sini threshold of value to open. Threshold value to open ni bermaksud berapakah parameter yang kita nak pakai untuk EA ni open position. Dia punya value dia daripada 0 kepada 100. Biasanya kita akan ambil daripada 10 ke 20 ataupun 30 macam tu lah. Tapi korang boleh lah tukar-tukar sendiri, 10, 20, 30 macam tu lah. Dan threshold close ni bermaksud berapakah nilai yang diperlukan, yang perlu dicapai untuk dia close position. Dekat sini kita kena faham sistem ini menggunakan threshold open dan threshold close. Dia tak menggunakan fixed logic signal yang macam kita buat menggunakan RSI overbought. Kita pun sell, RSI oversold kita pun buy, ataupun candlestick cross MA ke atas kita buy. Dia bukan fixed logic EA. Ini dia lebih kepada quantum trading. Jadi quantum trading ni dia tak ada satu parameter yang fixed logic macam itulah, yang basic je lah saya tunjuk ni. Ada je yang ada gabungan, tapi kita ambil yang basic ni. Jadi dia hanya memerlukan threshold open dan threshold close. Threshold open, berapakah nilai untuk kita open? Biasanya 10, 20. Dan itulah, mainlah dengan value dia. Threshold close biasanya 80 ke 100. Tapi jarang kita akan ambil 100, sebab jarang indikator tu akan memberikan nilai dia 100 maksimum. Dia biasanya akan bermain 80 KR, 70, 80 macam tu lah. Dan stop loss level ini dalam point tau. Jadi jangan pakai stop loss level dalam point. Ambil lah, kalau goal tu agak-agak lah kan, 250 pip, 250 point, bermaksud 25 pip. So TP 100 point, 100 pip. So 1000 pip, 1000 point, 100 pip. Boleh je korang nak tukar-tukar kat sini. Ni nanti tukarlah. Ini pun boleh je korang nak pakai optimization. Tapi kena faham stop loss level tu apa. Sebelum korang nak masuk ke optimization untuk tukar nilai, kena faham stop loss level in point tu apa. Faham? Expiration of pending order in bar bermaksud kalau kita menggunakan pending order dalam masa berapa candle yang dia akan hilang sendiri automatik.
kalau tak trigger juga dalam 4 candle, contoh dekat sini 4 candle, so dia takkan dia takkan trigger, dia akan hilang. Okay. Tapi kita tak pakai sistem pending order, kita terus entry, terus instant entry. Okay. Yang seterusnya adalah ini adalah parameter untuk indikator. Contoh EA ini menggunakan stochastic, maka kita perlu mengubah dia punya nilai-nilai stochastic ini 833 low high. Kita boleh tukar close and then ini berapa, mungkin nak pakai 1433, mungkin nak pakai 1452 ataupun mungkin 822, bergantung pada korang nak tukar ni nantilah. Dan sama juga low high close nak pakai yang mana untuk korang nak backtest. Kalau kita run EA yang lain, contoh RSI, so dia akan ada parameter RSI dia ada period kan, period dia biasanya 14 lah, tapi kita boleh ubah. And then parameter dia apa lagi, terpulang nak jadi apa, nak jadi hantu, nak jadi buaya, tu terpulang lagi Tapi korang kena faham lah apa yang ada kat sini. Kalau parameter untuk indikator korang tak faham sangat, korang buka je MT5, try masukkan indikator, nanti dia akan keluar parameter dia sama sahaja. Okey, weight test disebabkan ini finger core EA, maksudnya adalah EA ni hanya berdasarkan stochastic saja, so kita tak perlulah nak ubah-ubah sangat parameter mana tadi weight, stochastic weight ini tak perlu nak ubah. Kalau kita pakai double core EA, baru kita perlu bermain dengan benda ni, nak pakai 0.8, 0.2, 0.7 gig, 0.7, 0.2, 0.1, lain macam bunyi tu. Finger core, double core, triple core ni kan quantum trading bang. Okay. Stop loss trailing, stop loss in trailing, macam biasalah kita nak trailing. Kalau dia dah pergi berapa pip, kita nak trailingkan dia punya SL dia. Dia kena faham ini dalam point. So dalam point kita, kalau kita letak 1000 point, so kita boleh lah minta dia trailing untuk 250. Okay, take profit trailing level ni saya tak tahu juga, letak je lah 1000 pun. Okay, lot size pun tak ada apa benda sangat, sebab kalau korang letak kat situ 1 juta, apalah sangat kan nak letak kat sini 1.0. So dia tak mainkan peranan sangat. Bila kita punya setting dekat sini sendiri pun kita gunakan 10,000. Kalau korang betul-betul nak real kan, katakan nak real, pakailah kat sini 100 USD and then try kat sini. Takkanlah 0.1, tak logik 0.01. Itu je lah kalau korang nak tukar fix volume ni. Kenapa nak tukar kan? Tapi kalau kat sini biasa, sebenarnya kita, bila kita dah dapat EA yang bagus, kita akan buat mimikkan dia punya lot size dia bergantung kepada equity yang memang kita nak pakai. 100 USD kita nak pakai, so lot size berapa yang maksimum, yang optimum untuk kita guna. Tapi tujuan kali ni kita lebih kepada nak tahu dia punya win ratio dia je lah. Elok tak elok, so kita pakai je lah 0.1. Faham dia punya input dia ni macam mana nak tukar dan dekat mana nak tukar. Okay, faham? So bila faham benda ni, saya akan bagi korang beratus EA untuk korang test. Untuk single core saja kita ada lebih kurang dalam 19 EA single core, dan untuk double core saja pun kita ada kau kalau rajin nak backtest 1000 EA, saya boleh bagi. Itu je lah cerita dia. Tapi kita akan slow-slow, korang akan slow buat satu. Tujuan dia simple, kita just nak tahu graf dia ke bawah macam ni ataupun graf dia ke atas macam tu. Itu je, bukan kita nak tahu kenapa, bukan kita nak buat optimization untuk filter ni. Maksudnya kita nak tahu kenapa dia
by kat sini. Dan kenapa dia kena SL? Bukan. Kita tak nak ambil tahu pasal benda tu lagi. Just first layer saja. First layer, first test, tengok macam ni. Okay, boleh diperbaiki. Kalau macam ini boleh diperbaiki sangat. Cantik sangat ni, walaupun dia menurun, cantik sangat. Itu je lah yang kita nak tahu. Alright, terima kasih. Jumpa lagi akan datang. Dekat sini ni, kalau tekan ni, dia akan jadi benda lain-lain sikit lah. Ambil finger ni je lah. Pakai finger ni je lah Janganlah nak pakai complete optimization, generic optimization ni semua. Run finger dulu. Lepas tu baru pakai run complete optimization. Dia lama sikit. Terima kasih. Itu saja untuk kali ini. Bye-bye.